yang mana sikit sangat, walaupun puasa kita haid 7 hari saja qada. Ingat baik-baik, bila kita tak boleh puasa kerana haid, kita taat perintah Allah, dapat pahala. Kalau haid kita membatalkan puasa kita, puasa je batal, pahala tidak batal. Nah, kita qada pula lepas raya, boleh pula pahala qada. Nah, soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita mengaji bersama Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan menjadi pegangan kita di semua aktivitas kita sehari-hari. Tidak membuang masa, jom kita play bersama. Let's go. Soalan sedikit lagi. Adakah dengar orang yang memberi salam ke atas orang yang sudah mati di alam kubur? Dengar. Kalau kita beri salam orang mati dah, dengar tak? Dengar. Dalil, banyak dalil. Yang pertama, Nabi suruh beri salam. Nabi kata, iza daqaltumul maqabir, apabila kamu masuk ke tanah perkuburan, faqulu assalamu alaikum ya ahlal kubur, maka ucapkanlah assalamu alaikum wahai ahli kubur. Faham? Nabi suruh ucap. Itu satu. Hadis yang lain, ma min muslimin marra bi qabri akhihi, Nabi kata, tidak ada seorang Islam yang masuk pada kubur saudaranya, dia pergi ke kubur anak-beranak atau kawan-kawan dia, kana ya'rifuhu fid dunya, dia kenal mayat itu ketika hidup di dalam dunia, wa sallama alaih, dan diberi salam ke atas mayat itu, illa arafahu, melainkan Nabi raya mayat tu pun kenal orang yang mari ziarah, wa radda alaihi salam, dan mayat itu jawab salam itu. Jelas tak lagi? Jelas. Nabi jawab 1400 tahun. Kita beri salam biiznillah, dengan izin Allah dia jawab salam. Kalau Allah tidak izin, tak dengar. Kerana mati sama dengan hidup. Hidup ni, kalau orang mari di rumah kita, orang beri salam, kalau Allah izin, dengar tak? Dengar lah. Kalau Allah tak izin, tak dengar. Ramai mana orang mari rumah kita beri salam, balik, kita tak dengar. Betul tak? Sama dengan kubur. Kalau Allah izin, mayat dengar. Kalau Allah tak izin, mayat tak dengar. Kerana apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tu kaedah kita ahli sunnah. Apa yang Allah nak akan berlaku, apa Allah tak nak tak akan berlaku, walaupun kita kecur beri salam 4000 kali. Jelas. Ada orang kata apa beri salam, dia mati dah. Nak. Dalam hadis Bukhari, wa yasma'u qur'ani alikum, kamu pergi atas mayat kubur, kamu tanam, kamu pun balik. Bila balik, mayat dengar bunyi seliparmu gesek di tanah, krek krek krek, mayat dengar. 4 hari selepas perang Badar, perang Badar habis dah, 4 hari Nabi mari semula ke tapak peperangan. Nabi tanya, mana mayat-mayat tentera kafir? Kata sahabat, kita humbang dalam lubang, satu kulat buh dalam lubang. Mayat masa tu bekak perut nak pecah dah, 4-5 hari dah, busuk dah. Habis apa dekat lubang tu, nak Nabi buh kaki kanan depan, jengok junga kat lubang tu. Nabi panggil, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. 4 orang Nabi sebut nama dengan bin ayah sekali. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, fa inni al-yaum wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai si fulan bin fulan, wahai musuh-musuh Allah, gitulah. Adakah kamu dapati yang dijanjikan oleh berhala-berhala kamu itu benar? Sesungguhnya aku dapati hari ini apa yang Allah janjikan kepada umat Islam adalah benar. Terkejut sahabat Nabi. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, warna kecek hak mati dah, perut pecah dah tu, punah dah tu, tubik air dah tu, rosak dah mayat tu. Faham?
Nak dengar kerana dia tanya. Nabi kata innahum asma'u minkum. Mereka mayat ni lebih dengar daripada kamu. Asma' isim tafdil. Faham tak? Nampak? Bukan fi'il mudhari' tu, asma'u tu. Innahum asma'u minkum. Sesungguhnya mayat-mayat ini lebih dengar daripada kamu, tapi mereka tidak kuasa menjawab. Sebab tu bila kita pergi kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, dalam kubur waalaikumsalam, potih lama tak mari kubur hamba. Dia dengar tak kita? Dengar tak? Kita dengar tak dia? Tak. Kenapa Allah tak beri dengar? Sebab kalau kita dengar jadi dua mayat. Tahu tak? Bung apa? Bang, dah dengar beri jawab salam. Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah hukum mandi dekat dengan waktu berbuka? Jika perlu dibolehkan. Kita pening kepala tak jadi mudarat, kita pun mandi boleh. Yang dikatakan makruh itu membanyakkan mandi, bukan mandi kerana panah. Mandi kerana panah harus membanyakkan mandi. Okey. Soalan seterusnya, soalan yang kedua sebelum akhir. Saya telan hingu turun dari mulut lalu ke hidung, masuklah mulut, batal ke tak? Batal. Hingu dia tu buat tubik, neleh ke mulut, ambil itu faham lagi, bubur dalam mulut, telang, batal. Faham? Dia yang tak batal benda yang memang duduk dalam mulut kita, kohok dalam mulut, air liur dalam mulut, tak batal. Tapi kalau kohok dalam dada, dalam perut, waktu boleh stokor, telang pula, batal. Air liur kita sipang dalam mulut, tak batal. Kita sipang dari subuh sampai ke asar, kita pun telang gok, tak batal. Tapi kalau tubik dah bawah bibir, isyak semula, telang, batal. Atau kita nak kena air liur, nak ludah bola koleh, nak ludah bola koleh, asal boleh segelas besar, minum mula gogok, batal. Dah. Soalan yang terakhir pada malam ini, ada lebih dalam 160 soalan lagi. Tok guru jawab lebih molek lagi, lebih cerak lagi, lebih betul lagi. Dah. Apakah hukum ziarah kubur pada pagi raya dan apakah amalan pada malam pengantin? Soalan terakhir. Dia kata malam pengantin, apa amalan dia? Amalan dia ialah mula-mula kita masuk beri salam. Bini kita pengantin dalam bilik. Okey. Assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan wajib, sunat kita suruh. Kata mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau jenis muslimat dia pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau hendak mengaji, acu mengucap Allahu kabira walhamdulillah katsira, balik awal. Nampak tak? Kemudian kita khabar ke dia rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, sunat kita beritahu, dan rukun syahadah 4 perkara, rukun semayang 13 perkara. Tak masuk ambil masa lama, 10 minit je. Nampak? Kemudian kita semayang sunat, bersyukur kepada Allah, sunat nikah. Lepas tu kita bangun, kita berdoa kepada dia, letak tapak tangan atas ubun-ubun. Ya Allah, ya Tuhanku, andai ada kebaikan pada perempuan ini, kongsilah dengan bersama aku. Dan andai ada keburukan pada perempuan ini, maka peliharalah keburukan itu daripada diri aku. Kemudian jadikanlah aku suami yang bertanggungjawab dan sabar, jadikanlah isteriku perempuan isteri yang solehah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia. Tak, lepas tu tak ada masalah. Ni masuk kok tenyung selalu. Lagi macam ke kucing lapar. Nah, kita ada beza. Nak letak nama anak, dapat anak, ambil anak tu, ambil wudu. Faham? Hari ke-7. Faham? Wa yusamma yauma wasabihi, diberi nama anak itu hari ke-7.
ambil anak, ambil wuduk, letak atas riba, menghadap kiblat, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sekali, selawat 7 kali. Aku namakan anak ini dengan sipulan bin sipulan, jadikan anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah, yang berbalas budi kedua orang tuanya. Itu cara dia beri nama. Nah, kita tak tahu gapo kita. Hari dia dah buat gitu. Pegang ni ubung-ubung apa semua. Buat belaka dah. Hak mana tak buat, nikah pula sekali lagi buat. Nah, biar jadi molek. Kedua ni biar jadi molek. Jadi terima kasih kepada semua. Saya minta maaf andai tersalah cakap, tersalah kata, tersalah jawab. Mohon maaf kerana heret masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada mustahak ke tempat lain. Semoga Allah berkati pertemuan kita. Semoga Allah panjangkan umur kita agar terus dapat menjadi hamba-Nya yang soleh dan solehah, berbakti kepada agama, memperjuangkan hidup kita menjadi hamba Allah yang bersedia untuk menerima perjalanan menuju ke syurga Allah di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oke, terima kasih telah mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barakah. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tidak batasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.